Kisah Penyentuh Songsang. Susah betul lah. Macam ni susah lah. Tentu ada cara lain nak gunakannya. Macam mana ni? Baik tanya Nobita, dia nak marah-marah lah. Nobita, saya tahu awak tengah belajar tapi otak saya dah buntu lah. Saya nak minta pendapat awak. Jangan biasalah, tak nampak ke saya tengah belajar. Belajar konon selama ni tak pernah pun awak belajar. Tengok ni kan salah lagi. Lain kali kalau saya tengah belajar jangan kacau. Saya nak belajar pun tak boleh. Macam mana boleh hitam ni? Itulah bila saya nak cakap je awak marah kat saya. Doraemon, ini tentu perbuatan awak. Penyentuh Songsang. Apa tu? Macam jarum jam je? Kalau dia sentuh dengan benda ni, semuanya akan jadi songsang. Berapa kali awak asah pun, pensel ni tetap akan panjang. Kita cuba lampu ni pula. Cahayanya akan hilang kalau disentuh dengan benda ni. Saya rasa lebih baik buang je benda ni. Menyusahkan aja. Doraemon, tunggu. Saya rasa lebih baik jangan buang. Tentu benda ni ada kelebihannya kalau kita tahu cara menggunakannya. Kalau macam tu, fikirkanlah. Nobita, awak dah tahu caranya? Macam mana nak guna? Nobita, kalau awak tahu caranya, cakaplah dengan saya. Diamlah. Jangan risau, saya tahulah apa nak buat. Awak dah tahu caranya ke? Kalau kita tak mencubanya dulu, macam mana nak tahu kelebihannya? Macam tu pula. Cuba yang ini. Tentu pakaian tu dah kering sekarang ni. Pelik betul, cuaca pun boleh tak menentu. Saya ingat pakaian tu boleh kering sebab pakaian tu masih basah. Saya dah cakap. Tapi saya takkan putus asa. Saya rasa tentu kita akan berjaya. Ya ke? Kenapa ni? Apa yang korang berdua buat kat sini? Tak ada apa-apa, Papa. Kau ada nampak rokok Papa tak? Dekat sana tu. Ada pun. Sebelum buat kerja, mesti serokok dulu. Tak ada apa yang terjadi, Pon. Kenapa pula ni? Pelik, makin aku hisap makin panjang pula rokok ni. Kan saya dah cakap benda ni tak guna. Kita takkan tahu selagi kita tak terus mencubanya. Kenapa pula ni? Apa dah jadi? Macam-macam kejadian pelik berlaku hari ni. Baru cuci dah kotor pula. Apa ni? Benda tu boleh jadi panas. Ni dah tentu perbuatan Nobita dan Doraemon. Nobita, Doraemon, mari sini sekejap. Nobita, mari sini sekejap. Kan saya dah cakap, benda tu tak guna, lebih baik buang aja. Tapi... Tak ada tapi bagi balik kat saya. Doraemon, saya nak buang benda ni. Doraemon, awak tak apa-apa ke? Dia pengsan. Jangan main kat tengah jalan, kat tepi sikit. Tak apalah, kita angkat lah ya. Jalan. Kepala Doraemon dah terbalik. Tahu kan Encik, saya tak tindak nak jadi pencuri. Tapi awak memang pencuri. Habislah. Maafkan saya. Sebenarnya saya tak punya langsung nak menangkap awak. Tadi janganlah pukul saya. Doraemon, tunggulah dulu. Saya katakan tunggulah dulu.
ini tak berguna, cuma menyusahkan aja. Walaupun saya dah tahu benda ni memang tak berguna, tapi saya rasa kecewa tak dapat mencari kelebihannya, Doraemon. Nobita, kau jangan asyik nak main aja. Kau dah buat kerja sekolah kau ke? Saya nak buatlah ni. Saya tak fahamlah. Kenapalah soalan ni susah sangat? Saya tahu kelebihan penyentuh songsang ni. Saya cuma perlu sentuhkan pada otak awak yang lembab tu. Tak ada masalah lah. Soalan-soalan ni semuanya senang. Tak sangka mujarab betul lah. Bosanlah. Semua soalan ni senang. Bagilah yang susah sikit. Bahaya ni kalau Nobita terlampau bijak, saya pula yang susah. Tentu dia akan ambil balik penyentuh songsang ni. Lebih baik saya simpan cepat.